Assalamualaikum semua. Kadang-kadang saya dapat soalan, coach, nak hantar anak ke akademi ataupun ke football club. Honestly, dalam bola sepak grassroots sekarang ni, kalau kita asyik nak debate which one yang nak kita masuk ataupun kita nak bawa anak kita mungkin terlepas gambaran sebenarnya. Sebab realitinya, kelab, akademi or personal training sekalipun, semuanya ada fungsi yang berbeza. Dan bila kita faham macam mana nak gabungkan ketiga-tiganya, barulah development pemain itu akan jadi lebih lengkap. You know, for example, okay, let's kita tengok a bit detail sikit on fungsi akademi. Okay, akademi ni dia fokus more on learning environment, tempat untuk anak-anak kita belajar. Di sinilah pemain dibentuk secara asas teknikalnya, contohnya first touch, ball mastery, dribbling, scanning, football IQ. Environment dekat akademi ni biasanya lebih safe. Sebab apa? Sebab player silap ke apa ke semua masa training, coach akan perbetulkan. It's okay. Salah position ni pun biasanya coach akan guide, terutamanya untuk budak-budak yang bawah 12 tahun. So fasa ni sangat kritikal untuk pembinaan asas or foundation bagi player. Kalau kelab pula, fungsinya lebih kepada a real competitive football. Biasanya dia ambil player-player yang lebih baik, yang dah siap ataupun yang dah ada basic yang bagus. Kat sini pemain mula dan pemain akan di training more on menghadapi game. So mereka lebih diuji untuk menghadapi reality game. So mereka kena belajar hadap intensity game, tactical, disiplin tactical, physical battle dengan lawan or paling penting emotional. So training dan real game ni memang sangat beza. Dalam perlawanan sebenarnya ada opponent yang press, ada penonton yang bising, ada parents yang nak bagi arahan as second coach. So situasi ini sebenarnya akan membina mentaliti anak-anak kita untuk lebih fokus ketika berhadapan dengan game. Macam personal training pula. Okay, personal training is basically untuk parents yang nak anak dia fokus secara intensif pada kelemahan yang spesifik. Personal training ni pula adalah pelengkap lah bagi saya, because they focus on detail. Contohnya weak foot paralysis on first touch, cara turning for example. So dalam sesi personal training ni, repetition sangat tinggi and pemain boleh sentuh bola beratus kali dalam masa sejam. So benda kecil yang susah nak monitor masa group training, biasanya kita boleh gilap masa sesi PT. Dia macam tuition lah kalau nak faham mudah. Okay, additional. Sekolah dah ada tapi additional dia. But reality sekarang ni, kebanyakan kelab football academy ni dia beroperasi secara hybrid. Hybrid tu maksudnya sempadan antara kelab ataupun akademi ni sebenarnya dah semakin kabur. So banyak organisasi ni bertindak sebagai one stop center, yang mana dia ada training, yang mana fokus pada development, technical, and then dalam masa sama mereka juga menyertai game, tournament or liga sebagai tempat untuk anak-anak ni apply apa yang dibelajar dalam training. Okay, pemain yang sama ni akan dihantar masuk, pemain yang sama dengan training yang training akan dihantar masuk ke dalam liga ataupun tournament. So apa yang pemain-pemain ni belajar masa training, mereka akan terus apply dalam competitive environment. Okay, because kita tahu training kalau tanpa diuji dalam game sebenarnya development pemain akan terbantut. So I think this is what happening now. It's hybrid approach yang kita buat oleh kebanyakan kelab. Cumanya additionalnya ialah on personal training tu, it's bagus, it's a good tools untuk anak-anak improve and focus and perhalusi lagi lebih detail all these technical. Tapi sebenarnya kalau tanya pendapat saya, yang paling penting ialah daripada bila player tu masuk dalam club academy or pergi ke personal training, yang penting adalah diri sendiri tu, how they want to apply, how they want to carry themselves outside that environment. Maknanya bila dia orang bersendiri tu, apa yang dia orang buat. Kalau masa bersendiri tu dia orang lebih fokus kepada main game, lepak, tak buat apa-apa, sebenarnya dia tak ke mana sekalipun. Okay, alright. Cuma bagi saya, yang saya tak bersetuju, tak agree ialah yang jenis buat club, collect player tapi tak ada tournament, tak ada training session, tak ada apa-apa. Yang ada ialah collect untuk masuk game semata-mata, masuk tournament semata-mata. Tournament tu carnival pula tu. Yang ni yang saya tak setuju. Okey, kalau dia collect player terbaik daripada kelab-kelab lain dengan cara yang betul, minta dengan coach ataupun dengan kelab yang budak-budak ni develop, minta and then kumpulkan dalam satu kelab, lepas tu ada proper training program, that one fine, that one saya okay. Cuma saya tak setuju yang jenis collect masuk tournament and that's it. Budak ni cedera ke apa dah tak tahu dah.
ataupun pergi approach ikut cara belakang, jumpa parents saja. That one is incorrect. Okay? Assalamualaikum.